Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku lah. Hari ni macam biasa aku nak buat video mancing baung menggunakan umpan vibe vibe. Okey, di sini ada pelbagai jenis vibe lah. Okey, kalau aku nak tunjuk semua ni banyaklah. So ini adalah vibe lah. Korang boleh dapatkan dekat beg kuning kat bawah. Harga murah. So ini antara yang aku bawa hari ni. Vibe yang aku akan gunakan adalah hari ni warna hijau lah. Macam biasa favourite aku adalah warna hijau. Susah sikit snap nombor 2 ni. Okey, ini macam ni lah masuk dia. Sekarang jom kita mulakan casting baung. Alright. Tak susah ke casting baung sungai ni. Kita cuma perlu lokasi yang kita nak dan kita karau perlahan. Karau perlahan. Vibe tu berada di dasar. Pasal air agak juga ni, kita tukar pakai rainbow. Baung yang pertama. Oh, dia nak warna gold lah hari ni. Dia nak warna gold. Ya. Yeah. Baung yang pertama, geng. Menggunakan vibe berwarna gold. Bukan warna gold lah, warna rainbow. Ni dia. Alhamdulillah. Saiz dia memang agak padu lah. Okey, geng. Baung yang pertama tadi menggunakan warna ni blade. Warna rainbow. Pasal air agak jernih hari ni. Warna hijau dia tak mahu, dia nak warna rainbow. So kita teruskan menggunakan warna rainbow ni. Try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh perlahan Taruh perlahan. Baung yang ketiga. Baung yang ketiga.